Baru-baru ini ada seorang ustaz mengatakan kitab karangan Ibnul Qayyim diisytihar sesat. Apa komen Maulana? Yang kedua, apa pandangan Maulana mengenai Ibnul Qayyim? Siapa isytihar sesat? Pihak mana yang isytihar sesat? Kalau orang yang tak setuju dengan sunnah, dia kata sesat, mungkinlah. Memanglah. Ada yang kata tu. Tapi kita perlu tahulah siapa. Kalau tahu, kita boleh tahu. Terus sebenarnya, orang yang mengatakan dia sesat tu, biasanya ahli bid'ah. Saya boleh kata begitu. Kalau tidak ahli bid'ah, dia tak akan kata sesat. Sebab Ibnul Qayyim seorang yang diterima oleh hampir semua ulama yang muktabar. Jadi pandangan saya mengenai Ibnul Qayyim, beginilah. Hafiz Ibnu Hajar tulis dalam kitab dia kata, kalaulah Ibnu Taimiyah ni tak ada apa pun benda lain selain daripada Ibnul Qayyim, anak murid dia, cukup dah untuk dianggap dia sebagai Syekhul Islam. Macam tu. Jadi Ibnul Qayyim ni memang hebat. Kewujudan dia tu dianggap sebagai suatu rahmat oleh ulama-ulama. Kelebihan dia nak banding dengan orang lain, walaupun ada juga setengah-setengah tempat tu kesesilapan, orang kata silap sini, itu biasalah. Saya pun tidak kata dia ni maksum, tapi dari segi dia berhati-hati berkenaan dengan hadis lebih daripada orang lain. Walau bagaimanapun, jangan kita anggap semua hadis yang dikemukakannya sahih semuanya. Kerana tak ada yang maudhu'. Bahkan masih ada lagi. Cuma secara umumnya dia lebih berhati-hatilah nak banding dengan yang lain. Kemudian dia memang ahli hadis lah. Kalau dalam menilai hadis tu dia lebih cermat. Dan seorang yang serba boleh. Banyak bidang dia masuk, bukan satu bidang saja. Kalau nak tengok pada karangan dia saja pun sudah cukup dah. Sudah cukup, ni bukan orang biasa ni. Macam mana nak kata sesat orang macam ni?